Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Amani binti Padri Hisham. Baiklah, jadi pada hari ini saya akan melakukan cardiopulmonary resuscitation pada si dewasa ini. Baiklah, terdapat 7 langkah dalam CPR. Ayuh kita saksikan. Baiklah, terdapat 7 perkara yang kita perlu pastikan apabila kita melakukan CPR, iaitu cardiopulmonary resuscitation. Yang pertama, danger. Yang kedua, respon. Ketiga, S, shock for help. 4, airways. 5, breathing. 6, circulation. Dan ke-7, defibrillation. Okey, yang pertama iaitu danger. Kita perlu pastikan diri kita sebagai penyelamat selamat, persekitaran mangsa selamat, juga mangsa dipastikan selamat. Baiklah, yang kedua, respons. Kita perlu memastikan mangsa ini masih mempunyai respons ataupun tidak, dia tidak balas ataupun tidak. Oleh itu, contohnya, apa yang penyelamat lakukan adalah menjerit ataupun memanggil nama mangsa dengan jelas dan kuat dan menepuk bahu mangsa dengan kuat. Okey, misalnya, Cik, are you okay? Cik, okay tak? Okay. Langkah yang ketiga ialah shout for help. Okey, Cik Husna yang berada di sana, tolong call 999 dan minta bawa AED secepat yang mungkin di kawasan IPG sekarang. Okey, kita perlu memastikan tempat yang disebut jelas, apa yang perlu diminta. Yang keempat adalah airways. Kita perlu melakukan head tilting lift ataupun jaw thrust. Okey, seterusnya kita perlu memastikan tiada benda asing di dalam saliran pernafasan mangsa. Oleh itu kita melakukan tangan macam ni dan mengorek jika terdapat apa-apa benda asing. Jika tak ada apa-apa, kita boleh proceed dengan langkah yang kelima, iaitu breathing. Okay, jadi ada 3 perkara yang kita perlu pastikan, iaitu melihat dada mangsa sama ada ada pergerakan naik atau turun atau tidak. Lepas tu melihat merasa haba dari hidung dan mulut mangsa, dan juga dengar pernafasan mangsa. Okay, jika tak ada semua tu, jika tak ada tanda-tanda kehidupan, kita proceed dengan langkah yang keenam, iaitu circulation, di mana kita perlu melakukan 30 tekanan dan 2 hembusan. Masih tidak terdapat tanda-tanda kehidupan dan AED tidak sampai, kita boleh melakukannya lagi. Okey, jadi langkah untuk melakukan circulation adalah nipple ataupun tulang sternum. Okey, kita perlu pastikan tangan kita berada di tengah. Misalnya saya memilih nipple to nipple. Okey, tangan dominan di bawah dan tangan tak dominan di atas. Badan pastikan tegak, tangan tegak dan juga tekanan diberikan pada tangan sepenuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, apabila kita telah melakukan 30 tekanan dan 2 hembusan, kita perlu pastikan apabila kita telah melakukan hembusan sebentar tadi macam ni, lepaskan dulu dan melakukan hembusan kali 3. Okay, dada mangsa naik. Jadi kita dah nampak tanda-tanda kehidupan pada mangsa. Sekiranya tidak terdapat tanda kehidupan, kita boleh melakukan AED ataupun defibrillation dengan menampal AED di bahagian dada mangsa dan juga tulang rusuk mangsa, dan mengikut langkah-langkah yang diminta oleh mesin AED. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.